Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, apa khabar? Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Ilahi. Sekali lagi dengan izin dan ketentuan darinya, dapat kita bertemu menerusi program Cinta Ilmu, Akidah dan Falsafah yang seperti biasa masih lagi membahaskan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah karangan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tersohor dari Qurtubi atau dari Qurtub ataupun Cordova, yang dilahirkan di Cordoba tahun 1214 dan meninggal dunia di Mesir tahun 1273. Ulama yang begitu tersohor sekali khususnya dalam bidang Quran, kerana beliau adalah juga pengarang kepada Al-Jami' li Ahkamil Quran ataupun tafsir Al-Qurtubi yang sangat masyhur. Dan beliau juga ada menulis tentang pasal kematian ini, dan pihak Al-Hidayah House of Publishers Sdn Bhd telah menterjemahkan kepada tajuk Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat. Buku ini begitu tebal sekali, 1121 halaman. Alhamdulillah, saya hari ini di studio tidak bersendirian. Syukur kehadrat Ilahi kerana kita dikunjungi oleh para tetamu yang sudi datang begitu jauh sekali, iaitu merupakan adik-adik kita, siswa-siswi, para pelajar diploma tahfiz Al-Quran daripada Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru. Apa khabar semua? Masya Allah, kami di Cinta Ilmu merasa begitu beruntung sekali kerana dikunjungi oleh ahli-ahli Quran ini ataupun orang yang hafizah dan hafiz Quran ini. Sebab ada satu riwayat daripada Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, disandarkan ada satu riwayat Nabi pernah menyebut lihamil Quran iza ahalla halalahu wa harrama haramahu an yashfa'a fi asyrati min ahli baitahu kulluhum qad wajabat lahun nar. Apa artinya? Mana-mana orang yang hafal Quran, dia jaga benda-benda yang halal, dia jaga daripada benda-benda yang haram, maka orang ini dia boleh beri syafaat kepada ahli keluarganya seramai 10 orang, yang mana 10 orang ni memang dah nama dia masuk senarai ahli neraka dah, tapi masih boleh dibantu oleh orang yang hafiz Quran dengan syarat dia jaga yang halal, dia jaga juga dari yang haram. Hadis ini terdapat juga syawahidnya daripada Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibn Majah. Jadi nanti saudara-saudara, saudari-saudari, jaga Quran elok-elok, jaga yang haram, jaga yang halal, boleh beri syafaat mudah-mudahan. Janganlah bagi kat keluarga je, kami pun bagilah juga ya. Kita jumpa kat Padang Masyar, Ustaz, bagilah sikit-sikit lah, sikit seorang dapatlah 2-3 masuk surga mudah-mudahan. Dan dari Kuala Kubu Baru ya, Masya Allah, Kuala Kubu Baru, tahun 85 dulu, ada Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dia ada kumandangkan satu lagu tajuk Joget Kenangan Manis, kata dia. Kata dia, kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Saban hari ku menanti waktu, pulanglah segera kepadaku. Tapi sekarang Alhamdulillah orang tak pergi dah Kuala Kubu tu tulis nama atas batu. Orang hafal Quran pula, Masya Allah. Ya? Suka sangat Jack lebih ya. Baik, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Saya kira tajuk ini juga mustahak, berkenaan tentang neraka lagi, iaitu kita bahaskan tentang nyalaan neraka. Pada pertemuan yang lalu kita sampai muka surat 607. Saya undur sedikit, kemudian kita akan masuk tajuk tentang nyalaan neraka ini. Kerana pada pertemuan lalu kita ada kesuntukan masa, tak dapat nak syarah habis. Kita ambil semula muka surat 606 ni pada yang ada kitab lah ya. Muka surat 606 perenggan yang bawah disebutkan tentang tingkatan-tingkatan neraka. Muaz bin Jabal menyatakan mengenai para ulama yang jahat, iaitu orang yang apabila memberi pelajaran maka dia mencaci maki dan memandang rendah. Orang ini berada pada lapisan neraka yang pertama. Ini orang pertama ya. Dia orang alim, ada ilmu, belajar macam kita semualah. Belajar agama, belajar Quran, belajar hadis. Tetapi dia ni sentiasa memandang rendah ilmu orang.
memandang orang yang tak ada master PhD macam dia, lalu orang ni tak cerdik, macam-macam lah, sentiasa pandang rendah. Orang ini juga akan masuk neraka, lapisan yang pertama. Ulama yang menggunakan ilmunya untuk mengikut pemerintah, itu berada pada lapisan yang kedua, menuruti semata-mata tanpa menasihatkan, ya. Ulama yang menyimpan ilmunya berada pada lapisan ketiga, ya. Ada ilmu, sampaikan, jangan simpan saja. Ulama yang memilih-milih ilmu dan kata-kata mengikut manusia tanpa melihat kedudukan manusia yang paling bawah, berada pada lapisan yang keempat. Ini orang memilih-milih majlis ilmu ini. Wala takhayyurul majalisa, Nabi sebut kan, jangan memilih-milih majlis ilmu. Kalau tuan guru ni ajar, kita dengar. Tuan guru lain ajar pun kita dengar juga. Ustaz ni ajar, kita dengar. Ustaz ni pun kita dengar. Jangan, oh ni ustaz ni saya tak gemar, saya suka ustaz ni saja. Penuh orang pergi. Bila ni pula ustaz ni, dia macam memilih-milih. Takhayyurul majalisa, jangan memilih-milih. Kemudian ulama yang mempelajari kata-kata orang Yahudi dan Nasrani untuk memperbanyakkan kata-kata mereka, berada pada lapisan neraka yang kelima. Yang ini dia cuba nak meniru-nirulah percakapan tanpa bersandarkan kepada ilmu ataupun dalil yang kuat. Sekadar nak menunjukkan dia pandai dan petah berkata-kata sahaja. Kemudian ulama yang mengumumkan dirinya untuk memberi fatwa dengan mengatakan kepada manusia, bertanyalah kepadaku. Maka orang itu ditulis oleh Allah sebagai orang yang melampaui batas. Sedangkan Allah tak suka orang yang melampau batas, dan dia akan berada pada lapisan keenam. Kita jadi orang alim, jangan terlampau nunjuk kita ni serba tahu sangat. Siapa nak mau tanya, sila mau tanya. Apa soalan? Hukum hakam, sila. Janganlah begitu. Ada sikit tawaduknya, banyak tak tahunya berbanding tahu. Walaupun dia tahu. Orang yang kurang alim saja yang terlampau open sangat ni. Apa mau tanya. Kalau dalam kita ni alim betul, tak ada masalah. Ini macam nak menunjukkan kita ini mengetahui segala-galanya. Ini dipanggil melampaui batas. Ilmu kita ada batas. Tak boleh macam, wah saya beyond the batas. No, ada dia punya batasan-batasan dia. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk menunjukkan kewibawaan dan agar dikatakan sebagai orang yang pandai, maka dia berada pada lapisan ketujuh. Kata tuan kitab, menurut pendapat kami, gambaran Muaz bin Jabal ini bukan hanya menurut pendapatnya, tetapi merupakan ketetapan daripada Nabi SAW. Beberapa nama tersebut adalah nama neraka secara umum seperti Jahannam, Sakar, Lahzah, Samum yang merupakan simbol, bukannya nama pintu. Perkara penting untuk diketahui bahawa nama neraka secara khusus tidak terdapat dalam sunnah yang sahih. Firman Allah, "Famannallahu alaina wa waqana azabas samum." Surah At-Tur ayat 27. Maka Allah memberikan kurnia kepada kami dan memelihara kami daripada azab neraka. Maka neraka Samum adalah neraka secara umum. Dia nak terangkan di sini, kata tuan kitab, kebanyakan nama-nama neraka ini banyak terdapat dalam ayat-ayat Quran. Tidak ada secara eksplisit di dalam hadis yang kita cari jumpa, tidak. Banyak lebih kepada dalam Quran. Dan sebagai ulama dalam bidang tafsir, Imam Al-Qurtubi, memang dalam kitab ini dia berjaya tampilkan berpuluh-puluh dalih tentang nama neraka, kedudukan, lapisan dengan bertunjangkan kepada Quran. Memang banyak sungguh tentang masalah neraka ni dalam Quran. Nanti kita akan tengok. Baik, inilah baru masuk muka surat 607. Berkaitan tajuk kita nyalaan neraka, iaitu neraka dinyalakan tiap hari dan pintunya terbuka kecuali hari Jumaat. Abu Nuaim meriwayatkan daripada Sulaiman bin Ahmad, daripada Makhul, daripada Abdullah bin Amru, bahawa Nabi SAW bersabda, neraka Jahannam dinyalakan tiap hari dan pintunya terbuka kecuali pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat, ia tidak dinyalakan dan tidak dibuka pintunya. Hadis gharib daripada Abdullah dan Makhul, dan tidak kami tulis kecuali daripada hadis An-Nu'man. Ini bermakna bahawa diberi ganjaran pada hari Jumaat ketika waktu zuhur, bukan pada hari yang lain. Ini kemuliaan hari Jumaat lah maksudnya. Sampaikan pada hari tersebut, neraka yang biasanya
dia punya combustion chambernya tu terbakar ya, untuk hari Jumaat dia tutup tu dulu ya, untuk memuliakan. Kita pergi muka surat 608, perbahasan mengenai surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 44. Bagi saudara-saudara di sini, saya saudari yang sudah mula berjinak-jinak menghafal Quran ini, sudah pasti ada yang pernah terserempak dengan surah Al-Hijr ini, ayat 44. Tetapi ialah kita kadang-kadang baca Quran, ini saya sering tekankan kepada anak-anak, adik-adik yang hafal Quran ini jangan sekadar dihafal ataupun sekadar dibaca, mesti dihayati, ditadabbur. Kalau kita baca Quran sekadar baca, kita hanya boleh jumpa 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimat, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra' sahaja. Tapi kalau ditadabbur, dikaji, diselidiki, dia ada jutaan lagi maksud dan manfaatnya. Sebab itu surah Al-Hijr ayat 44 ini sangat memberi kesan kepada kita orang Islam. Sebab dia menceritakan tentang bagaimanakah rupa neraka itu. Secara direct Allah Ta'ala menyebut. Firman Allah dalam Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Jahanam itu, kata Allah, ada 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu daripada kalangan manusia. Surah Al-Hijr ayat 44. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia mengatakan bahawa Nabi pernah bersabda, neraka Jahanam ada 7 pintu. Di antaranya untuk orang yang menghunus pedangnya kepada umatku. Ataupun baginda ada bersabda terhadap umat Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Abdullah At-Tirmizi dan Abu Isa At-Tirmizi. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang lapisan-lapisan ini. Cuma kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu cinta ilmu, akidah dan falsafah, membahaskan tentang tajuk nyalaan neraka. Kita sedang bacakan huraian Tuan Kitab terhadap ayat dari surah Al-Hijr ayat 44 yang Allah Ta'ala gambarkan Jahanam itu atau neraka Jahanam itu ada 7 pintu dan setiap pintu dah ditetapkan siapakah yang akan memasukinya. Ada satu hadis, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, neraka Jahanam ada 7 pintu yang amat menakutkan dan amat panas serta bau yang sangat busuk untuk mengurung orang yang melakukan perbuatan dosa setelah dia tahu itu adalah dosa. Salam At-Tawil meriwayatkan daripada Abi Sufyan, daripada Anas bin Malik, daripada baginda Nabi SAW mengenai firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 44, baginda pernah menerangkan, satu pintu untuk orang yang menyengutukan Allah. Satu pintu lagi untuk orang yang ragu-ragu kepada Allah. Satu pintu lagi untuk orang yang lalai daripada Allah. Satu pintu lagi untuk orang yang sering menurutkan syahwatnya. Satu pintu lagi untuk orang yang kemarahannya yang teramat. Satu pintu lagi untuk orang yang menentukan nasib mereka kepada diri mereka sendiri. Yang ketujuh, satu pintu lagi untuk orang yang sombong kepada Allah. Ini hadis riwayat Al-Hulaimi Abu Abdullah Al-Hasan bin Al-Husain dalam kitab Minhajuddin. Baik, lapisan keberapa kedudukan orang-orang tadi? Dia berkata, jika perkara ini benar, maka orang yang menyengutukan Allah berada di lapisan kedua. Orang yang ragu-ragu adalah orang yang tidak mengetahui adakah mereka ni ada Tuhan atau tidak, atau bimbang dengan syariat ini datang dari Allah atau tidak. Orang yang menurutkan syahwatnya adalah orang yang benar-benar melakukan maksiat kerana dia mendustakan Allah Ta'ala, iaitu perintah dan larangannya. Orang yang kemarahannya melampaui batas dengan kemurkaan Allah adalah orang yang mengejek para nabi dan menyerunya untuk menyeksa orang yang menasihatinya atau mempunyai mazhab berbeza dengannya. Orang yang mengembalikan ketentuan nasib mereka sendiri adalah nasib baik mereka sendiri tanpa pertolongan Allah. Kemudian
di antara mereka ada yang menyembah apa sahaja dengan mengharapkan kebaikan daripada Allah. Orang yang sombong kepada Allah adalah orang yang tidak peduli adakah mereka berada dalam kebenaran atau kebatilan. Mereka tak memikirkan, tidak merenungkan, tidak mencari dalil. Allah Ta'ala Maha mengetahui maksud Nabi andai kata perkara itu benar. Jadi ini lapisan-lapisan, salah satu dari pandangan para ulama siapa yang akan masuk ikut pintu-pintu yang disebut sebagai 7 tadi. Nanti saya akan huraikan lagi lah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengatakan bahawa baginda Nabi pernah solat dalam masjid di Madinah. Nabi semayang seorang. Kemudian tiba-tiba lalulah satu orang perempuan Badui. Tanpa pengetahuan baginda, wanita itu dia ikut Nabi semayang dari arah belakang. Jadi baginda Nabi pun telah membacakan satu ayat, iaitu Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwabil likulli babim minhum juz'um maqsum. Jahanam itu ada 7 pintu, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu. Wanita Badui yang sedang jadi makmum ni tadi, lalu tersungkur dan pengsan. Dia dengar ayat ni, tersungkur pengsan. Jadi bila dah gerbuk-gebak bunyi, Nabi pun menoleh ke belakang. Lalu bagi dia pergi dan kembali semula datang, bawa pula sebekas air. Nabi pun percikkan pada perempuan ini. Orang perempuan ni pun bangun. Nabi pun tanya, apa hal awak ni? Apakah halnya ni? Apa sebab ni? Semayang pengsan macam-macam ni. Wanita itu jawab, bacaan yang tuan baca tu tadi, itu memang ayat Quran ke ataupun tuan punya kata-kata je? Pembadui, dia memang nanya suka-suka hati dia. Kata Nabi, tak, itu daripada kitabullah yang diturunkan. Kata wanita ni, Allah Tuhan, seluruh anggota badan saya rasa diazab bila mendengar ayat ini. Begitu seksa sekali saya mendengar. Pada ayat ni belum ada huraiannya. Baru diceritakan jahanam itu 7 pintu. Tiap-tiap pintu dah ditetapkan siapa yang akan masuk. Saya rasa sangat diazabkan benda ini. Jadi wanita itu berkata, demi Allah, aku hanya wanita miskin yang tidak ada harta. Aku hanya mempunyai 7 orang hamba. Saksikanlah ya Rasulullah, bahawa setiap hamba itu aku merdekakan kerana Allah. Maka Jibril pun datang kepada baginda Nabi dan berkata, ya Rasulullah, berikan berita gembira kepada wanita Badui itu bahawa Allah telah ampunkan dia dan mengharamkan pintu neraka kepadanya serta dibukakan pintu syurga semuanya untuk dia. Ini orang beriman ya. Dia dengar ayat tu boleh jadi pengsan. Luar biasa sekali. Baik, selesai satu bab. Kemudian muka surat 610 ada satu bab. Dia tulis di sini, jarak antara pintu neraka dengan azab yang telah disediakan. Diriwayat daripada sebahagian ulama mengenai firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 44, dia katakan bahawa yang dimaksudkan golongan tertentu itu siapa? Mereka adalah orang kafir, orang munafik dan syaitan. Sedangkan jarak antara pintu neraka dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun perjalanan. Satu itu ya. Pertama, Jahannam. Ini pintu pertama, Jahannam. Pintu pertama dinamakan Jahannam. Dalam kitab ini disebut Jahannam itu artinya yang mengerutkan dahi. Gerut dahi dia. Kerana ia menjadikan dahi lelaki dan wanita yang memasukinya berkerut. Neraka ni akan memakan daging mereka. Ini adalah azab yang paling ringan daripada yang lain disebutkan oleh tuan kitab. Yang kedua, Laza. Pintu kedua dinamakan Laza kerana dia cenderung membakar. Menurut pendapat yang lain, pintu yang kedua ataupun Laza ini dia akan memakan kedua-dua tangan dan kedua kaki kita. Dia punya nyalaannya itu. Ia akan memanggil orang yang berpaling daripada tauhid dan berpaling daripada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu yang ketiga dia panggil Sakar. Pintu ketiga dinamakan Sakar kerana dia memakan daging tapi tak memakan tulang, bakarannya itu. Ya. Dia medium well gitu ya. Kalau steak tu kan dia sampai dekat dengan daging saja, tak sampai ke tulang. Yang keempat, pintu keempat Al-Hutamah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Humazah ayat 5 sampai 6, "Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah
tahukah engkau apakah neraka Hutamah, iaitu azab Allah yang bernyala-nyala atau dinyalakan. Kata tuan kitab, Hutamah ini dia boleh memusnahkan tulang dan dia punya lidah api itu boleh membakar sampai ke hati. Dia punya, tak tahulah bakaran ni macam mana, nyalaannya tu sampai ke hati. Allah Ta'ala berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Surah Al-Humazah ayat 7. Yang membakar sampai ke hati. Api membakar dari kedua kakinya dan naik ke hatinya. Lalu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ini kata tuan kitab. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mursalat ayat 32 sampai 33, innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Sesungguhnya neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iring-iringan unta yang kuning. Begitu macam sambut New Year lah esok. Piu, bom, dia jadi begitu. Maksudnya, dengan warna hitam dia terlontar ke langit. Kemudian turun dan membakar pulak muka. Api itu tadi jatuh bakar pulak muka, tangan dan badan. Mereka nanti menangis, mengeluarkan air mata sampai kering. Kemudian mereka menangis, keluar pula air mata darah. Kemudian mereka menangis, keluar pula air mata nanah sampai kering. Kata tuan kitab, kalaulah sebuah kapal dilayarkan di atas apa yang mereka keluarkan dari mata mereka tadi, pasti kapal itu boleh berlayar. Nangis habis dah. Punyalah sakitnya duduk dalam pintu keempat Al-Hutamah ini. Bakar daripada kaki, nyalaan tu cocoknya sampai ke hati, keluar pula, piu, kedebung, jatuh pula atas muka, bakar lagi. Nangis ni air mata, tak ada air mata lah. Nangis lagi, keluar darah lagi. Nangis lagi sampai keluar nanah apa semua. Sampai bergenang ini, kalau kapal Star Cruise boleh lalu lah. Piu, bayangkan, punyalah menyeksakan suasana itu. Seterusnya, muka surat 612, pintu yang kelima, Al-Jahim. Pintu kelima dinamakan Al-Jahim kerana merupakan bara api yang besar. Ini start main bara-bara pula. Bara api yang besar. Satu bara api saiznya sebesar dunia. Satu bara saja. Ya. Satu ketul arang sate itu, itulah besar dunia. Yang keenam, As-Sa'ir. Pintu keenam dinamakan As-Sa'ir kerana sentiasa menyala sejak mula-mula diciptakan, yang mana di dalamnya ada 300 istana. Pada tiap istana terdapat 300 rumah dan dalam tiap rumah terdapat 300 jenis siksaan. Apakah bentuk siksaannya? Di antaranya ular, kalajengking, tali, rantai dan juga belenggu. Di dalam juga terdapat perigi kesedihan, yang apabila perigi itu dibuka, maka seluruh penghuni neraka akan sedih dengan kesedihan yang teramat sangat. Ini As-Sa'ir, ya. Yang ketujuh, kata tuan kitab, Al-Hawiyah. Pintu ketujuh dinamakan Al-Hawiyah. Orang yang jatuh ke dalamnya tidak dapat keluar buat selama-lamanya. Di dalamnya terdapat perigi yang dipanggil Al-Habhab, yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahum awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka orang itu akan dapat petunjuk. Siapa yang Allah sesatkan, maka kamu sekali-kali tak akan dapat menolong selain daripada dia. Dan Allah akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali bernyalanya api itu, maka dia akan, bila dia padam, kami tambah lagi nyalaannya. Padam tambah. Begitulah surah Al-Isra ayat 97. Kata tuan kitab,
Jika hab-hab ini dibuka, maka dari dalam keluar api yang mengandungi api pula. Itulah yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Muddathir ayat 17. Sa'urhikuhu su'uda. Aku akan membebankannya dengan pendakian yang amat menyusahkan, kata Allah. Atau ia merupakan gunung api, tempat musuh Allah Ta'ala yang diletakkan di atas muka mereka. Di gunung itu dengan tangan yang dibelenggu pada leher. Leher mereka diikatkan pada kedua kaki mereka, sementara malaikat Zabaniyah berdiri di atas kepala mereka dengan memegang pemukul besi. Jika seorang dipukul dengan pemukul itu, maka terdengarlah suaranya yang begitu berat sekali. Begitu menyeksakan. Ini baru sedikit kita bincangkan. Saya ingin terangkan selepas ini tentang pintu neraka ni pula apa rupanya. Namun saya kira kita berehat dulu seketika. Kita kembali semula selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu cinta ilmu, akidah dan falsafah. Kita telah pun berada di penghujung pertemuan pada petang ini, membahaskan tentang nyalaan neraka. Kita masih membahaskan surat 613, iaitu tentang fizikal pintu-pintu neraka ini. Disebut oleh Tuan Kitab, pintu neraka adalah besi, tikarnya semak berduri, penutupnya kegelapan, tanahnya tembaga, timah dan kaca. Apinya dari atas dan bawah. Api menaungi mereka dari atas dan bawah, yang dinyalakan 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi hingga menjadi hitam pekat, bercampur dengan kemurkaan Allah. Perkara ini ada dinyatakan oleh Al-Qutbi dalam kitab Uyun Al-Akhbar. Ibn Abbas menyatakan bahawa neraka berselimut hitam, yang tidak ada cahaya dan tidak ada nyala api padanya. Sebagaimana firman Allah, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maksum. Jahannam itu ada 7 pintu. Tiap-tiap pintu dah ditetapkan orang yang masuk kepadanya. Al-Hijr 44. Pada tiap-tiap pintu terdapat 70,000 gunung. Pada setiap gunung terdapat 70,000 cabang api neraka. Setiap cabang mempunyai 70,000 celah api neraka. Setiap celah mempunyai 70,000 lembah. Setiap lembah terdapat 70,000 istana api. Di setiap istana terdapat 70,000 rumah api. Dan pada setiap rumah, yakni rumah api, terdapat 70,000 kullah ataupun botol besar yang berisi racun. Yakni apabila kiamat tiba, penutupnya dibuka. Maka dari dalamnya terbanglah khemah besar dari sebelah kanan, kiri, atas dan belakang manusia. Jika melihat beratnya keadaan itu, maka mereka takut dengan dosa. Sehingga masing-masing menyeru, wahai Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah. Wahab bin Munabbih berkata, jarak antara 2 pintu adalah 70 tahun perjalanan. Dan tiap pintu lebih panas daripada yang di atasnya 70 kali ganda. Dikatakan bahawa neraka Jahannam mempunyai 7 pintu. Tiap pintu ada 70 lembah yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Tiap lembah mempunyai 70,000 cabang. Tiap cabang terdapat 70,000 gua. Tiap gua ada 70,000 celah. Setiap celah terdapat 70,000 ekor ular. Setiap tepi mulut ular terdapat 70,000 kalajengking. Tiap kalajengking mempunyai 70,000 tulang belakang, dan pada setiap tulang belakang terdapat puncak racun yang tidak pernah habis, sehinggalah semuanya masuk ke dalam tubuh orang kafir dan munafik. Inilah yang dinyatakan oleh Ibn Wahab dalam kitab Al-Ahwal. Dia menjauhkan diri untuk menyatakan perkara tersebut hanya berdasarkan pendapatnya, kerana ini merupakan perkara yang gaib. Ini penjelasan Tuan kita, supaya kita tak kata ya ke, banyaknya ya ke ni, ya ke ni. Disebut oleh Tuan Kitab, setakat dia kenal dengan Ibn Wahab, dia tak akan cakap benda daripada pendapatnya sendiri. Baik, apa yang boleh kita simpulkan daripada perbahasan kita petang ini tentang soal neraka, nyalaannya. Neraka ini dia ada 7 pintu. Itu kita dah sebutkan tadi, saya ulas-ulaskan sedikit. Neraka paling bawah dan yang paling panas sekali namanya Hawiyah. Ini kata sebahagian ulama ditempatkan untuk orang-orang munafik dan orang kafir. Yang kedua, Jahim. Jahim ini ditempatkan untuk orang-orang musyrik. Kita kena bezakan dia. Syurga dengan neraka dia beza.
syurga ada 7 tingkat. Neraka 7 lapis. Dia tak panggil tingkat. Dia panggil lapis. Layer lower ni. Dia lain sikit. Tingkat ni macam 4 star, 5 star, 7 star. Dia neraka ni barangkali satu kolong begitu, dia ada dia punya lapisan dia. Yang kedua, jahim. Ini orang musyrik. Yang ketiga, sakar. Untuk orang-orang sabi'in. Itu orang yang menukar agama, para penyembah bintang-bintang ini. Yang keempat, laza. Ditempatkan untuk iblis dan para pengikutnya serta orang majusi, iaitu penyembah-penyembah api. Yang kelima, hutamah. Ini untuk orang-orang Yahudi. Yang keenam, sa'ir. Untuk orang-orang Nasrani. Yang ketujuh, Jahannam. Untuk orang yang berbuat dosa besar dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati keadaan belum sempat bertaubat. Baik, timbul perbahasan. Neraka ni duduk di mana sebenarnya? Mana neraka ini? Di mana kedudukannya? Baik, neraka lokasinya, perbahasan tentang lokasi neraka ini adalah perbahasan yang mauquf ataupun perbahasan yang kita tak boleh tahu lokasinya secara tepat sebab semua hadis ada menggambarkan dalam lokasi-lokasi yang berbeza. Inilah pendapat kebanyakan daripada para ulama. Sebab ada juga para pecinta ilmu di luar bertanya. Macam dulu kita pernah terangkan bagaimana pada pahaman rakan-rakan kita bangsa Cina, mereka percaya neraka itu ada dalam laut, ada kata bawah tanah, 7 patala dipanggil dalam agama Hindu. Bagaimanakah orang Islam? Kita punya neraka ni duduk di mana? Pendapat yang disepakati oleh para ulama seperti As-Suyuti ataupun Waliullah Ad-Dahlawi ataupun yang paling terkenal sekali Siddiq Hasan Khan. Dia ini ada mengarang sebuah kitab Yaqzatu Ulil I'tibar mimma warada fi zikrin nar wa ashabin nar, tentang kewaspadaan kita bagi orang yang mahu mengambil pelajaran tentang hal neraka dan para penghuninya. Kata mereka ini ada 3 pandangan. Neraka yang pertama, pandangan neraka ni duduk di langit. Ini pandangan pertama. Duduk di langit sebab mengambil dalil daripada hadis Huzaifah tentang bagaimana Nabi SAW nampak syurga dan neraka. Ini juga mengambil dalil dari hadis riwayat Ibnu Abbas dan juga Muaz radhiyallahu anhum. Ini juga mengambil dalil dari hadis riwayat Ibnu Abbas dan juga Muaz radhiyallahu anhum. Yang ketiga, pendapat neraka itu terdapat di permukaan bumi, tapi tak diketahui lokasi yang tepat. Siapa yang berpendapat neraka ini ada di atas permukaan bumi? Tuan kitab kita, Imam Al-Qurtubi. Dia berpegang pandangannya begitu. Baik. Bila kita cerita kembali tentang nyalaan neraka ini, tentang betapa panasnya api neraka ini, kita dah biasa dengar api yang ada atas dunia ini, termasuklah api kepanasannya, habanya, api dapur, api leta, api lilin, api apa sajalah, kepanasan di dunia ini hanyalah 1 daripada 70 bahagian kepanasan neraka Jahannam. Dalilnya Nabi pernah bercerita, narukum hazihil lati yuqidu ibnu adama juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannama. Nabi sebut, api kamu sekarang ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam hanyalah 1 bahagian daripada 70 bahagian panasnya api neraka Jahannam. Qalu wallahi ya Rasulullah in kanat lakafiatan. Sahabat kata, demi Allah wahai Rasul, api di dunia ni pun dah menyeksakan kalau terkena, ya. Sedari-sedari adik-adik yang rajin ke dapur menggoreng kerupuk macam-macam, bila api tu pop meletup, pop kena sedikit kita, terus gelembung, ada bonggol sikit saja. Awak zaman nakal-nakal main mercun misalnya kan, kena mancis sikit, oh habis, timbul ni, terus raya tu buruk jari, terus hitam sikit. Itu pun dah menyeksakan ya Rasul. Maka apa kata Nabi? Qal
fa innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluha mislu harriha. Nabi pun mengatakan, maka sesungguhnya api Jahannam nanti dilebihkan 69 kali ganda panasnya. Dan setiap bahagiannya daripada 69 ini mempunyai panas yang sama seperti api di dunia. Satu api dunia tu pun dah menghancur leburkan kita. Bayar 69 lagi. Punyalah menyeksakan. Hadis sahih riwayat Bukhari nombor 3265 dan riwayat Muslim nombor 2843. Saya nak ringkaskan mudah. Bagaimanakah setaranya panasnya api neraka itu? Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia pernah kata bahawa dia pernah dengar Nabi kita bersabda tentang soal neraka ini. Kata Nabi, "Uqida 'alan nari alfa sanatin hatta ihmarat, thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta byaddat, thumma uqida 'alaiha alfa sanatin hatta swaddat, fahiya sauda'u muzlimatun." Apa artinya? Api neraka, kata Nabi, dipanaskan selama 1000 tahun. Sampailah api itu jadi merah. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai dia jadi putih. Kemudian dipanaskan 100 tahun lagi sampai dia jadi hitam. Makanya api neraka itu nanti warnanya hitam kelam, gelap gelemat. Hadis riwayat Tirmizi. Tentang panasnya api neraka ini, seperti yang mana Nabi pernah bersabda, bahawa api yang kamu nyalakan di dunia ini hanyalah sebahagian daripada 70 bahagian bila dibandingkan dengan panasnya api neraka. Kalaulah sebahagian kecil daripada api neraka ini jatuh ke dunia, nescaya air laut mendidih. Sikit saja jatuh, boleh menggelegak lautan di dunia ini. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluha mislu harriha. Baginda dah sebut tadi, sesungguhnya api neraka Jahannam dilebihkan 69 kali ganda panasnya dan setiap bahagiannya daripada 69 ini sama panas setiap satu dengan api yang di dunia. Ada satu kisah Jibril, yang mana Jibril ini dia minta sebutir kurma, api sebesar butir kurma, tak boleh. Minta api neraka sebesar debu, tak boleh. Sampai Tuhan kata, apa juga saiz kamu minta, boleh menghancurkan. Dalam bahasa mudah, kita ambil air panas mendidih. Air panas mendidih berapa kepanasannya? 100 darjah Celsius. Tak ramai yang sanggup memasukkan jari dalam air yang sedang menggelegak. Tak ada ramai orang sanggupkan. Agak-agakkan kita berapa kali ganda lagi daripada itu. Berganda-ganda lagi panasnya. Berapa kepanasannya? Nanti saya akan terangkan pada pertemuan akan datang. Kerana masa kita tak mengizinkan untuk kita lanjutkan perbahasan ini. Jadi kepada para pecinta ilmu, jangan lupa kepada yang terlepas perbincangan kita pada petang ini, boleh telusuri laman sesawang alhijrahmedia.com, pilih senarai rancangan, pilih kategori santapan rohani, klik pada cinta ilmu, dan kita boleh lihat kembali beberapa rancangan-rancangan khususnya akidah dan falsafah untuk kita ulang kembali. Sebenarnya kita nak bincang banyak tapi masa tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.